Kehadapan Xiaomi Malaysia. Ni aku nak tanya satu benda lah. Kenapa buat aku macam ni? Kan? Korang bagi aku pegang pinjam kejap macam ni. Sekarang aku dah suka lah benda lah ni. Okay, jadi beberapa hari yang lepas, Xiaomi dah pun melancarkan Xiaomi 15 Ultra ni untuk pasaran global lah, yang mana diorang buat pelancaran tu dekat Barcelona. Jadi cut to short, aku dah pun menggunakan Xiaomi 15 Ultra ni untuk beberapa hari dah. Dan dalam masa beberapa hari ni, aku rasa memang aku dah fall in love lah dengan benda lah ni. Maka kalau korang follow aku punya Instagram, IG aku, yang mana link dekat bawah, please lah kan, tekan lah, pergilah support sikit, follow apa yang betul. Jadi done kan, selesai iklan yang simple untuk diri sendiri. So kalau korang tengok aku punya Instagram, ataupun korang follow aku punya Instagram, korang akan nampak lah yang mana aku memang ada soft spot lah untuk bahagian fotografi ni. Aku memang minat lah dengan fotografi, tak kisahlah menggunakan smartphone ke, menggunakan mirrorless ke, aku memang suka tangkap gambar. And aku suka proses pembelajaran aku lah sepanjang aku meminati dalam fasa fotografi ni kan. Dan sejak daripada aku menggunakan Xiaomi 14 Ultra tahun lepas, aku mula merasakan yang mana Xiaomi memang berada dalam landasan yang tepat lah kan, untuk diorang punya smartphone flagship. Yang mana diorang bukan hanya menawarkan smartphone yang mempunyai performance yang baik dari segi performance kamera, tapi dalam masa yang sama juga dia memberikan experience yang sangat best lah. Experience yang rasa macam seolah-olah bila korang gunakan tu, korang macam menggunakan kamera yang sebenar. Kira Xiaomi 14 Ultra tu dia macam hybrid lah di antara smartphone dengan mirrorless camera. Sebab dekat Xiaomi 14 Ultra tu, kalau korang ingat lah, dia didatangkan dengan photography kit. Yang mana photography kit dia tu memang antara sebab lah kenapa aku suka gila line up Xiaomi 14 Ultra yang tahun lepas tu. Aku sendiri sebagai pengguna, aku memang sangat puas hati lah gunakan Xiaomi 14 Ultra. Dan yang bestnya lagi, tahun ni Xiaomi dia decide untuk dia teruskan lagi menggunakan resepi yang sama, iaitu fokus pada kamera and dia kemudian memberikan experience yang terbaik. Dan lepas tu of course lah, dia berikan jugalah upgrade yang sangat ketara pada Xiaomi 15 Ultra ni. So setup kamera dia upgrade, overall specification dia pun upgrade, even dia punya photography kit ni pun dia berikan upgrade juga. Maka untuk tahun ni Xiaomi 15 Ultra ni didatangkan dengan setup Leica Summilux optical lens yang baru, yang mana lens yang baru ni dia lebih memfokuskan kepada 3 key area lah, iaitu menawarkan penyerapan cahaya yang lebih baik. Yang ini memang khas untuk dapatkan low light performance yang lebih baik lah. Lepas tu dia naik tarafkan juga optical lens pada kesemua kamera dia ni untuk menawarkan optical flow yang paling minima. Dan last sekali dia memberikan penekanan terhadap kalibrasi white balance yang tepat. So untuk menawarkan penyerapan cahaya dan kualiti gambar yang lebih baik untuk low light, kali ni Xiaomi dia datangkan dengan 8P spherical high transmittance lens, dan kemudian of course lah dia datangkan juga dengan bukaan aperture yang besar lah untuk kesemua lens yang dia ada kat belakang ni. Paling tinggi bukaan aperture yang ada dekat bahagian belakang ni adalah kamera utama dia, sensor 1 inch tu, yang mana bukaan aperture dia besar, iaitu f1.63. Jadi bukaan aperture yang besar ni memang sangat penting untuk low light performance untuk fotografi lah. Sebab bila buka sampai f1.63 tu, dia punya penyerapan cahaya dia tu lagi banyak. Dan bila penyerapan cahaya ni lebih banyak, kita punya ISO tu boleh direndahkan seminima yang boleh lah. Dan yang paling penting, bila dia punya exposure dia semua cantik, shutter speed pun tak payahlah kita nak crank terlampau rendah. So kita boleh tinggikan shutter speed tu kepada shutter speed yang normal. Yang mana kalau triangle ketiga-tiga ni, ISO, shutter speed dengan ISO ni normal, korang akan dapatlah gambar yang cantik, sharp, kurang noise, clear, gambar yang terbaik lah. Yang satu lagi, bila f-stop dia besar macam f1.63 ni, apa yang best, korang akan dapat natural bokeh lah. So bila ambil gambar mana-mana objek yang dekat tu, korang akan dapat creamy bokeh dekat belakang tu secara natural. Kemudian untuk lens kamera tu sendiri pun ada upgrade juga. Antaranya diorang gunakan dual layer anti-glare lens cover. Yang ni dia gunakan Gorilla Glass 7i dengan anti-glare coating. Lepas tu diorang upgrade juga dengan ALD lens coating yang baru, spin coated infrared filter yang baru, material yang baru, yang mana semua ni dibuat untuk memberikan improvement dari segi hardware, untuk mengurangkan atau meminimalkan optical flaw. So optical flaw yang macam mana? Contohnya macam flaring, glaring, ghosting, lepas tu chromatic aberration kan, ataupun nama
popular lain untuk chromatic aberration ni adalah purple fringing. Lepas tu last kali adalah penekanan terhadap kalibrasi yang tepat untuk white balance. Yang mana yang ini pun baru juga sebab Xiaomi dia memperkenalkan 13 channel multi-spectral sensor yang baru. So multi-spectral sensor yang baru ni dia mampu untuk expand lagi di penyerapan warna tu. So dia akan dapat resolusi warna yang lebih tinggi berbanding yang biasa lah. Sebab kalau dekat smartphone yang biasa, kamera yang lain-lain, selalunya dia menggunakan 3 channel RGB sensor. So multi-spectral sensor yang Xiaomi guna ni dia 13 channel. So wavelength color yang multi-spectral sensor ni boleh bagi adalah lebih banyak, lebih tinggi. Jadi bila warna yang banyak ni lagi senang lah untuk dia determine white balance yang lebih tepat. Nak senang cerita lagi, Xiaomi 15 Ultra ni dia mampu untuk memberikan white balance yang lebih tepat, lantas akan memberikan hasil gambar yang lebih baik lah. Tak kisahlah dari segi korang punya skin tone color, accuracy warna gambar tu, dia akan real life nampak macam apa yang korang nampak dekat mata korang. Faham tak? Jadi by this time baru aku perasan yang mana aku duk sembang pasal teknologi baru yang dia letakkan dekat Xiaomi 15 Ultra ni. Tapi itulah, aku tak cerita lagi pasal spesifikasi kamera dia kan. So itulah, ni aku nak cerita kan ni. Jadi Xiaomi 15 Ultra ni didatangkan dengan setup Leica Vario Sumilux 1.63 to 2.6 over 14 to 100 ASPH. 1.63 to 2.6 tu dia adalah dia punya bukaan aperture, and then kemudian 14 to 100 tu adalah dia punya focal length. So dia ada total 4 kamera Leica dekat bahagian belakang ni. Kamera utama Leica 50MP f1.63 LYT sensor. Kemudian kamera ultra wide Leica 50MP f2.2 JN5 sensor. Kamera floating telefoto Leica 50MP f1.8 IMX 858 sensor. Dan kamera periskop telefoto Leica 200MP f2.6 HP9 sensor. Lepas tu Xiaomi 14 Ultra ni turut menggunakan Xiaomi AISP 2.0. AISP tu stands for AI Smart Photography. Yang mana Xiaomi AISP 2.0 ni dia combine banyak benda juga. Dia combine MPU, GPU, CPU, even dia punya ISP pun dia combine juga untuk menjalankan beberapa model yang diketengahkan oleh pihak Xiaomi lah. Contohnya macam Fusion LM, Portrait LM 2.0, Color LM 2.0, and banyak lagi lah dia punya model-model dia ni. So model-model Xiaomi AISP 2.0 ni dia gunakan untuk menambah baik lagi gambar tu dari segi software lah. Dan teknologi ni juga diguna pakai pada kamera sensor 1 inch, kamera utama dia tu untuk memberikan 14 EV. So 14 EV ni dia punya dynamic range lah, 14 stop. Yang mana 14 stop ni memang banyak. Maknanya dia boleh retain 7 over ataupun 7 lower daripada base exposure. Ataupun nak senang cerita lagi supaya korang faham adalah bila korang ambil gambar tu, contohnya dekat bahagian belakang terang menerang, lepas tu kat depan gelap, bila korang ambil gambar tu dia boleh retain kedua-dua exposure, dari exposure yang cerah dengan exposure yang gelap dekat depan tu. So gambar korang akan nampak balance lah kan. Dia lebih cantik lah. Itulah ayat mudah dia, lebih cantik. Jadi macam kalau boleh nampak setup range kamera pada Xiaomi 15 Ultra ni dia nampak lebih kurang sama macam Xiaomi 14 Ultra. Tapi yang bestnya pasal Xiaomi 15 Ultra ni adalah dia punya kamera periskop dia. So kamera periskop telefoto dia menggunakan 200MP punya sensor, yang mana dia akan ambil kesempatan terhadap 200MP sensor tu untuk punch in lagi sehingga 200mm, membuatkan Xiaomi 15 Ultra ni dia jadi lebih versatile kan. Nak guna dekat 14mm boleh, 23, 28, 35, 70, 100 boleh, sampailah ke 200mm tanpa hilang detail. Lepas tu untuk videografi pun banyak upgrade. Pertama, sekarang dah boleh rekod pada resolusi 8K 30 frame per second ataupun 4K 30, 4K 60 dekat kesemua lens yang ada dekat belakang ni. Lepas tu sekarang ni pun dia dah upgrade yang mana kita boleh rekod pada 120 frame per second. Tapi 120 frame per second ni hanya boleh direkod pada kamera utama dan periskop sahaja. Kedua, kita juga boleh rekod Dolby Vision sehingga 4K 60 frame per second pada kesemua focal length. Ketiga, ACES Certified 10-bit log video recording pada kesemua focal range sehingga 4K 60 frame per second. Yang ni memang best lah. So 10-bit recording ni dia menggunakan BT 2020, yang mana kat sini korang tak perlu risau pun, sebab after recording pun korang boleh je kalau nak convert ke Rec 709. Cuma masa recording tu je dia
akan gunakan BT 2020. Sebab antara kebaikan menggunakan color gamut BT 2020 ni adalah dia mampu untuk gather warna yang lebih banyak. Dan BT 2020 ni memang sangat sesuai digunakan untuk HDR recording. Sebab HDR kan high dynamic range, dia nak ambil data lagi banyak. So bila gunakan BT 2020 lagi bagus lah kan, sebab dia punya color gamut tu lebih luas. Faham tak? Jadi feature 10-bit lock video ni memang akan disukai lah oleh golongan-golongan profesional lah, yang mana selalunya akan guna untuk post processing editing. Sebab dengan data yang lebih ni, dia orang boleh manipulate lah kan color tu untuk ikut pada kesesuaian dia orang, ikut pada mata dia orang waktu dia orang edit video tu. Lepas tu dia punya stabilization pun dia orang naik taraf juga, dia orang bagi upgrade. So sekarang main kamera dia menggunakan 4 axis punya stabilization. Dia SIPA certified tau. Kamera utama dia ni dapat CIPA, SIPA 4.5 stop rating. Jadi dengan penstabilan yang lebih baik ni, korang, yelah video tak adalah nampak bergegar sangat kan. Dan dia punya focus breathing pun makin minima. Yang ni sangat sesuai lah kalau korang banyak gunakan untuk ambil video tu. Dan dia punya audio pun ada upgrade juga. Sekarang dia ada lagi banyak option korang boleh pilih. Korang nak omnidirection boleh, korang nak suara fokus dekat depan, fokus kat belakang, macam-macam boleh korang manipulate lah audio dia ni. Untuk software side pula, sudah pasti kamera app dia sekarang memang macam korang nampak ni, dia makin nampak macam Leica. Sebab yalah, pertama korang nampak dia punya font pun sekarang dia dah gunakan font Leica. Lepas tu kalau korang masuk dekat fast shot, korang akan dapat view ala-ala kamera Leica. Dan kalau korang gunakan fotografi Legend Edition ni, lagi best. Sebab dia ada satu option tu, bila korang tekan, dia akan mimik macam korang menggunakan rangefinder Leica. Dan bercakap berkenaan dengan fotografi kit ni, tahun ni pun ada upgrade juga berbanding tahun lepas. Untuk design luaran, dia nampak macam lebih kurang sama. Kali ni dia datang dengan warna merah Leica, memang nampak menyelah. Penambahan yang dia orang buat sekarang adalah kita ada option untuk pasang extra thumb rest, dan kita juga boleh tambah shutter button riser. Yang ini memang sentuhan yang sangat simple tapi cukup bermakna, cukup nice lah. Yang lain nampak macam lebih kurang sama macam tahun lepas. Korang boleh pasang adapter ring, and ada dedicated video button, control dial, zoom dial tu semualah. Untuk bahagian dalam, spesifikasi dalam, yang itu ada upgrade. So kali ni fotografi kit dia ni bateri makin besar, 2000 mAh, and then kemudian dia juga ada IP54. Yang ni paling aku suka sekali lah. Sebab tahun lepas dekat Xiaomi 14 Ultra, kit yang ada dekat 14 Ultra tu, dia tak ada sebarang IP rating. So aku agak macam cuak sikit lah kan bila nak bawa ambil gambar dekat kawasan hujan ke apa ke. Tapi dengan IP54 pada kit Legend Edition ni, selesai masalah bang. Jadi bila dah sembang berkenaan dengan fotografi kit ni, aku nak mengambil peluang jugalah untuk berterima kasih kepada Xiaomi sebab masih mengekalkan fotografi kit ni dalam line-up for Ultra dia orang. Sebab fotografi kit ni lah yang akan membezakan Xiaomi 15 Ultra ni dengan smartphone-smartphone lain yang ada dekat dalam pasaran sekarang. Sebab experience menggunakan fotografi kit ni, dia memang lain lah. Tipulah kalau cakap korang sama je macam smartphone lain. Tak, memang lain. Sampai kadang-kadang tu aku lupa yang mana aku sekarang tengah memegang smartphone kan. Sebab dia rasa macam aku tengah pegang kamera. Cuma mirrorless kamera yang aku pegang ni tak boleh nak cabut-cabut lens lah kan. Itu phone lain. Maka selain daripada kamera, antara upgrade baru pada Xiaomi 15 Ultra ni adalah, pertama, dia menggunakan chipset flagship paling power buat masa sekarang ni, iaitu Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Antara sebab processing kamera dia laju tu, sebab guna chip ni lah. Dan dengan menggunakan chip ni, aplikasi memang akan run dengan lebih pantas dan lebih smooth. Battery performance pun akan jadi lebih baik sebab dia lebih cekap tenaga, 3 nanometer. Gaming experience pun akan lebih nikmat sebab grafik dia memang sangat powerful. Kalau korang nak rasa full capability 8 Elite ni, korang letaklah kan game-game yang very high graphic demand tu. Lagi-lagi kalau korang run game yang menggunakan ray tracing kan. Kalau setakat macam korang main Mobile Legends tu semua, itu kacang bang. Dan dia punya storage pun dia orang upgrade juga. Sekarang Xiaomi 15 Ultra ni dia menggunakan UFS 4.1. So dia punya write and read speed dia tu lebih pantas. Sistem penyejukan dia pun makin improve kan, sebab dia punya area cooling dia tu makin luas. Senang cerita, dia makin cekap lah mengawal kepanasan smartphone ni. Fingerprint scanner dia pun upgrade juga. Sekarang dia dah gunakan ultrasonic fingerprint sensor. So tak adalah malam-malam buta, mata berpinar bila unlock phone tu. Dan last kali, screen dia pun
pun ada upgrade juga, 6.73 inci Ultra Bright AMOLED dengan resolusi WQHD+. Jadi panel skrin dia ni sekarang datang daripada Xiaomi sendiri, iaitu M9 display panel, dan skrin dia ni pun dah melalui individual color calibration untuk pastikan warna dan cahaya skrin dia tu adalah tepat. Max brightness dia boleh pergi sehingga 3200 nits dan skrin dia ni adalah skrin jenis LTPO yang boleh variable refresh rate daripada 1 hingga 120Hz. Untuk software, Xiaomi 15 Ultra ni dia menggunakan Xiaomi HyperOS 2 yang terbaru, yang mana dekat sini kita dapat juga menggunakan Xiaomi Hyper AI. Jadi Xiaomi 15 Ultra ni pun dia dapatlah feature-feature AI macam Google Gemini, so fungsi macam image generation, screen content understanding, live communication semua. Benda ni semua dia akan dapat. Lepas tu untuk belah Xiaomi sendiri pula, untuk productivity AI, korang boleh gunakan AI writing untuk bantu korang dapatkan susunan ayat yang terbaik kan. Boleh buat ringkasan perenggan tu semua. Dan AI recorder pun sama. Time tengah record secara real time tu dia akan transcribe ayat dalam bentuk teks. Lepas tu dia boleh auto generate summary dalam bentuk teks juga. And then dia boleh automatic identify berapa banyak speaker dalam conversation tu semua. Lepas tu korang juga boleh menggunakan AI interpreter. Dia macam macam nama dia tu korang gunakan untuk interpreting lah. Yang ini aku rasa memang sesuai lah kalau korang gunakan masa korang pergi overseas nak bercakap dengan orang asing tu semua. Dan fungsi ni pun dia orang offer automatic language detection. So tak payah nak pening kepala dah nak tahu orang tu cakap bahasa apa. Dia akan terus auto translate untuk korang. Untuk bahagian kreatif pula, korang boleh gunakan AI photo edit yang mana dia ada 4 core yang korang boleh gunakan, iaitu pertama AI image enhancement untuk pertingkatkan lagi kualiti gambar, AI image expansion untuk extend surrounding gambar, AI erase pro untuk delete objek-objek yang korang tak nak dalam gambar, dan AI remove reflection untuk buang reflection ataupun glare dekat cermin pada gambar korang. Untuk video pula, dia orang tawarkan AI film. Kat sini kita boleh pilih beberapa gambar dan video yang kita nak. Lepas tu kita boleh just prompt je, nak style video yang macam mana. AI tu dia akan buatkan untuk kita supaya sesuai dengan prompt yang kita letak pada prompt tu tadi. Maka itulah dia Xiaomi 15 Ultra, yang mana bagi aku adalah sebuah smartphone yang memang sangat fokuskan untuk memberi experience terbaik lah dalam fotografi. Jadi Xiaomi 15 Ultra ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM5,199 untuk model 16GB RAM, 512GB internal storage, dan RM5,699 untuk model 16GB RAM, 1TB storage. Untuk fotografi kit Legend Edition ni pula, yang ini dijual pada tanda harga jualan rasmi RM799. Tapi yang bestnya, kalau korang beli daripada 8 hingga 31 Mac 2025 ni, korang berpeluang untuk mendapatkan fotografi kit Legend Edition ni dan kemudian Xiaomi OpenWare Stereo secara percuma. Jadi kalau korang minat, macam biasa, link pembelian aku letak dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video perkongsian aku hari ni untuk Xiaomi 15 Ultra. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.